Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Ain Humaira, wartawan Sifat Channel bersama juru kamera Raudah Zahra. Dewasa ini, dunia mula mengalami kepesatan teknologi, pembangunan dan juga pemikiran. Betapa pesatnya perubahan adab dan akhlak, tetapi yang paling penting perlu dititik beratkan. Adab dan akhlak madani mentafsir kepada tingkah laku dan nilai murni mencerminkan masyarakat yang beradab tinggi, berteraskan prinsip saling menghormati, bertanggungjawab dan juga beretika dalam mengharungi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madani ialah masyarakat yang seimbang antara pembangunan, material dan spiritual. Masyarakat yang sebegini menjadi cermin kepada pembentukan negara bangsa yang sempurna. Pada kali ini, True TV PSS Sifat Channel akan mengupas tentang kepentingan adab dan akhlak generasi madani yang berlaku di sekitar lingkungan alam sekolah. Mari kita saksikan. Oh no! Hari ini, kita akan bersama dengan dua orang pentakbir di sekolah SK Cabang 4, iaitu Puan Robiah binti Mahmud selaku PKP dan Encik Akmal Halimin Muhammad Yusof selaku PKKO. Assalamualaikum Cikgu dan salam sejahtera. Cikgu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Apa nasihat cikgu kepada kami semua sebagai pelajar generasi madani? Saya kepada generasi madani, khususnya untuk pelajar, pertama, jadilah insan yang beradab dan berbudi bahasa, hormatilah guru, dan rakan-rakan ucapkan salam secara istiqamah, minta izin sebelum bercakap dan sentiasa tunjukkan adab dalam setiap. Seterusnya, mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian, sentiasa jujur, amanah dan bertanggungjawab, menipu, jangan meniru dan jangan menyakiti orang lain.
Soalan kedua. Boleh cikgu berikan contoh akhlak dan adab yang patut diamalkan di sekolah? Baik, contoh akhlak yang patut kita amal atau murid atau cikgu dan seluruh warga sekolah adalah contoh akhlak iaitu menghormati guru dan rakan-rakan. Berdiri, memberi salam apabila guru masuk, tidak bercakap kasar atau biadab, bersikap jujur dan amanah, kan? Tidak meniru semasa peperiksaan, mengembalikan barang yang dijumpa, rajin dan berdisiplin, datang ke sekolah tepat pada masa, siapkan kerja rumah yang cikgu beri, bersopan santun dalam pergaulan, menggunakan bahasa yang sopan, tidak membuli atau mengejek rakan. Okey, contoh adat. Contoh adat. Contoh adat ni, apa dia contoh dia? Contoh dia adalah memberi salam dan ucapan hormat. Ucap apa? Ucap Assalamualaikum atau selamat pagi kepada guru dan staf sekolah. Memohon izin sebelum bercakap atau keluar dari kelas. Jadi satu lagi ialah menjaga adab pakaian. Memakai uniform sekolah dengan lengkap kemas mengikut peraturan sekolah. Menghormati upacara rasmi, berdiri tegak, menyanyi lagu negaraku, tidak bising dan mengganggu orang lain. Mengamalkan gotong royong, membersih kawasan sekolah secara beramai-ramai. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kami belajar bahawa akhlak dan adab adalah asas penting untuk menjadi generasi madani yang cemerlang. Sampai di sini sahaja wawancara kami. Terima kasih kerana sudi menonton video kami. Kawan-kawan, menarik tak perkongsian yang telah dipertontonkan tadi? Ingat ya kawan-kawan, adab dan akhlak yang baik mencerminkan peribadi kita sebagai generasi madani. Jadilah insan yang hormat sesama manusia, beradab dengan guru dan sentiasa berkata baik. Sampai di sini saja video kami kali ini. Jangan lupa amalkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan kita seharian ya. Sekian dari saya, Nur Ain Humaira, wartawan Sifa Channel. Your future start from here. Assalamualaikum. Bye. Penasihat cikgu kepada kami semua sebagai pelajar generasi madani. Baik mencerminkan pribadi kita sebagai Masa? So